Yang kedua, kita akan tangani masalah jenayah. Kita lihat dengan jelas jenayah sudah naik. Polis tidak berkesan, polis tidak profesional, polis ambil rasuah dan sebagainya. Ini kita akan ubah. Apa yang kita buat? Kita akan menubuhkan IPCMC yang telah disyorkan oleh Suruhanjaya Diraja atas isu polis ini. Ini adalah untuk mengawal masalah rasuah dan salah guna kuasa oleh pihak polis. Dan juga kita akan memperuntukkan lebih besar untuk perbelanjaan polis. Kita naik gaji mereka, meningkatkan taraf syarat-syarat kerja mereka, tetapi melatih mereka jadi lebih profesional. Kita bawa lebih graduate masuk dalam polis, dan pentingnya akhirnya kita akan menggunakan setakat 80% anggota polis sekarang ni untuk fokus pada pencegahan jenayah. Sekarang kita melihat baru macam 7% saja yang terlibat terus dalam siasatan jenayah. Ini tidak cukup. Kita mahu sebanyak yang boleh anggota polis kita, lelaki dan perempuan, terlibat dalam mencegah jenayah, siasat jenayah dan menyelesaikan masalah jenayah. Ya. Jadi inilah komitmen kita itu.